Mantan Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu Datuk Wan Saiful Wan Jan menyifatkan perkeliling terbaru yang dikeluarkan oleh Setiausaha Agung Bersatu Datuk Azmin Ali sebagai usaha terdesak Azmin. Perkeliling ini adalah usaha terdesak oleh Azmin Ali. Apabila tiada pengaruh dan tiada sokongan, maka yang tinggal hanyalah kuasa untuk diperguna. Tidak pernah dalam sejarah Bersatu ahli-ahli dihalang bertemu mereka yang dikenakan tindakan disiplin. Lagipun keputusan belum dimuktamadkan oleh lembaga rayuan, Wan Saiful turut menyoal logik di sebalik perkeliling tersebut berdasarkan tindakan Presiden Bersatu Tan Sri Mahyadin Yassin. Kalau benar tak boleh bertemu mereka yang dikenakan tindakan disiplin, kenapa Azmin Ali tak sebut perkara ini kepada Tan Sri Mahyadin semasa Tan Sri Mahyadin sendiri bertemu Tun Mahathir dan Dato' Sri Mukris? Bukankah mereka juga pernah gugur keahlian Bersatu akibat penguatkuasaan disiplin? Adakah dalam Bersatu sekarang, peraturan parti tidak terpakai kepada Tan Sri Muhyiddin dan orang sekelilingnya? Atau adakah peraturan baru ini dikeluarkan tergesa-gesa hingga terlupa bahawa Presiden sendiri melanggarnya?